Untuk bercakap mengenai hukum hudud, mestilah orang yang bercakap itu mempunyai kelayakan, kepakaran yang sewajarnya. Bagi sesiapa yang tidak mempunyai kelayakan untuk bercakap tentang hudud, maka mereka bila bercakap tentulah jauh daripada hakikat kebenaran hukum hudud itu sendiri. Hukum hudud memang ada dalam Quran dan telah dirumuskan oleh fuqaha mengikut kaedah-kaedah yang benar dan tepat dalam menistinbat hukum-hukum daripada ayat Al-Quran. Semua ulama dalam keempat-empat mazhab fiqh ada menjelaskan sejelas-jelasnya tentang hukum hudud yang tak perlu dipertikaikan oleh sesiapa pun di kalangan orang-orang Islam. Terangnya hukum hudud di dalam Islam sepertilah juga terangnya bulan dan matahari. Oleh kerana itu, umat Islam wajiblah percaya tentang hukum hudud. Berbagai hikmat yang terkandung dalam hukum hudud pada zahir dan yang tersirat masih banyak yang belum kita dapat fahami. Kita perlu memahami apakah maksud-maksud hikmah-hikmah yang tersirat dalam hukum hudud ini. Wallahu a'lam.